Malaysia telah mencapai pelbagai kemajuan dalam sektor dan industri tertentu. Sektor pendidikan negara yang berkembang sejajar dengan pertumbuhan tanah air sebagai negara membangun. Kolej Vokasional menawarkan 2 peringkat pengajian iaitu Sijil Vokasional Malaysia (SVM) dan Diploma Vokasional Malaysia (DVM). Murid lepasan tingkatan 3 daripada sekolah menengah harian yang berminat dan cenderung mengikuti aliran vokasional berpeluang menyambung pengajian di peringkat Sijil Vokasional Malaysia (SVM) sebelum melanjutkan pengajian di peringkat DVM. Demi memenuhi kehendak negara yang memerlukan tenaga kerja dan bertepatan dengan keperluan industri yang semakin membangun di Malaysia, kami menawarkan beberapa jenis program pengajian dalam bidang teknikal dan vokasional bagi teknologi elektrik dan elektronik, teknologi mekanikal dan pembuatan, teknologi awam, bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang seimbang jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Kami juga tidak melupakan penglibatan pelajar dalam aktiviti kurikulum yang telah terbukti dapat membantu membina kemahiran insaniah atau soft skills yang dikaitkan dengan sifat personaliti individu, bijak berkomunikasi, berdaya tahan dan berinovatif. Penglibatan pelajar dalam berbagai program dan pertandingan sama ada di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa menjadi perhatian ramai kerana pelajar berjaya menonjolkan kebitaraan dan keunikan yang tersendiri. Saya dapat mempelajari cara untuk bercakap dengan lebih jelas dan lebih teratur. Bertepatan dengan peribahasa lama usaha tangga kejayaan, pelajar lepasan Diploma Kolej Vokasional telah menerima berbagai anugerah khas kecemerlangan semasa Majlis Convocation Kolej Vokasional saban tahun. Kestabilan dan konsistensi dalam pendidikan TVET ini harus dilaksanakan dengan jayanya bagi ketersediaan mengharungi revolusi industri 5.0.